Bukakan Tabir Cinta. Mungkin ada yang masih mengingati lagu ini. Ia sempat mengungguli carta muzik-muzik sekitar 1952 dengan gaya persembahan penuh penghayatan sang vokalisnya hingga ke penyampaian lagu penuh bergaya. Nama Amija sebagai sebuah kumpulan penghujung era rock kapak bagaikan muncul untuk seketika waktu dan lenyap secara tiba-tiba kemudiannya. Muncul dengan album tunggalnya yang dianggap salah satu album langka di penghujung era rock kapak. Rakaman album Isyo Istara sebenarnya merupakan sambungan kepada rakaman sebuah kumpulan dari Terengganu yang terbengkalai, iaitu Sinaga-Naga, yang telah membuat rakaman di bawah penerbitan sebuah syarikat rakaman baru, Nuri Record, pada 1990 di Fantasia Studio, di mana mereka telah siap merakamkan 6 buah lagu sebelumnya. Disebabkan perpecahan ahli yang meninggalkan 2 sahaja ahli tetap di dalam Sinaga-Naga, iaitu gitaris Anwar dan basis Hamid, membuatkan mereka membuka sesi uji bakat untuk mencari ahli-ahli gantian. Pertemuan dengan penyanyi AOR popular 80-an iaitu Azman Terlena yang berminat untuk menyambungkan projek terbengkalai Sinaga-Naga tersebut sebagai gitaris baru mereka, membuahkan hasil projek ini disambungkan kembali. Mereka turut menjemput Syahrum, seorang vokalis rock dari Selayang, Selangor, yang sebelumnya juga sempat merakamkan album pada 1990. Akan tetapi album yang tidak sempat dikeluarkan. Dengan kemasukan ahli-ahli baru, penerbit mereka iaitu Halim Faisal menukarkan nama Sinaga-Naga kepada Amija, yang sebenarnya merupakan gabungan nama anak beliau. Disebabkan ketiadaan drama, Amija menyambungkan sesi rakaman terbengkalai Sinaga-Naga menggunakan drum machine yang diprogramkan oleh Zali Kamari dan Saidin Arjuna. 4 lagu baru yang dirakamkan adalah Bukakan Tabir Cinta, Di Lautan Jerung, Tak Ada Cinta dan Lagu Kita. Akhirnya pada lewat 1991, Amija berhasil mendapat drama baru iaitu Helmi dan proses promosi album mula dijalankan. Album tunggal Amija berjudul Isyo Istara akhirnya hinggap di pasaran pada tahun 1992 di bawah syarikat rakaman Nuri Records dengan Sinar Music bertindak sebagai pengedarnya. Amija Isyo Istara. Okey. Jadi album ni tidak mempunyai copyright dan gua rasa memang takkan ada copyright lah kot. Tak tahulah kalau Universal Music akan beli hak cipta daripada Sinar Music ke kan, wallahu alam. Tapi gua memang harap tak adalah hak cipta, okey. Okey, jadi ya betul. Amija diedarkan oleh Sinar Music, syarikat sama yang turut mengedarkan Raja Wali, Fotograf dan juga Dhamma Sutra. Jadi mungkin pada luaran semua yang pernah tengok video gua ulas ketiga-tiga kumpulan tersebut, memang gua ada cakap yang Sinar Music ni dia punya kaset keluaran dia memang cantik. Tengok inlay dia, lama berkilat-kilat brother. Nampak dia punya logo Amija ni pun gold dia berkilat tu. Kalau pegang pun macam timbul gitu. Betul, tak tipu, nampak. Dia rasa macam timbul tu. Memang puas hati lah kan. Jadi siapa-siapa yang dah tengok video ni mesti rasa geram kan. Kalau tak ada kaset ni mesti rasa macam nak miliki kaset ni. Sebab memang cantik nampak. Dia berkilat-kilat, lepas tu timbul logo dia kan. Jadi dia menggunakan tema berwarna biru Kalau kita tengok dia ada iras macam inlay Dhamma Sutra album second, tak silap gua. Dia punya tema macam ni juga lah kan. Jadi Sinar Music inlay baik, dia punya design dia baik, memang cantik lah kan. Dengan kualiti kertas dia yang cukup berkualiti kan. Lepas tu biasanya cover depan dan sini info tajuk lagu serta penciptanya. Kemudian ada ucapan sikit, gambar band dan kad ucapan lah. Memang sama lah konsep dia untuk kaset-kaset Sinar Music yang lain pun macam tu juga.
Okey, kat sini ada sign oleh brother Rom Amija. Sebenarnya Rom Amija ni adalah vokalis dia lah, iaitu Syahrom nama penuh dia. Ini nama pendek dia Rom lah, nama ringkas dia. Jadi gua jumpa dia masa tu dekat site tempat kerja dia. Sebenarnya yang kenalkan kepada gua brother Syahrom ni adalah salah seorang follower gua di Facebook gua. Terima kasih banyak brother sebab sudi kenalkan gua dengan Syahrom. Jadi kalau lu orang semua, siapa-siapa yang ada kenal artis-artis rock lama kan, yang agak-agak macam gua belum pernah buat lagi dia orang punya ulasan ke apa, boleh Roger gua, and mungkin boleh kenalkan pada gua nama-nama diorang lah kan. Jadi boleh lah kalau gua nak interview, buat kisah diorang kan. Okey, jadi kita tengok pasal dia punya pencipta lagu lah Jadi isu Istara ni gua sendiri pun tak tahu apa maksud dia kan. Menurut brother Syahrom MA ni adalah bukan beliau Memula memang gua sangka ni dia punya lagu ciptaan dia sendiri kan. Dia kata bukan, ni bukan dia. Syahrom MA ni adalah Saidin sebenarnya, Saidin Arjuna. Gua ada tanya Saidin Arjuna apa maksud isu Istara ni, tapi Saidin Arjuna tak jawab pula. Jadi tak apalah. Angel of My Heart, seniman Jonaidi YS ni adalah seorang Singaporean, orang Singapura. Jadi pendek kata sebenarnya lagu-lagu dalam album ni kebanyakan adalah ciptaan gitaris Amija dan juga Sinaganaga, iaitu Mercu Kota, Syed Amran kan. Tak Ada Cinta Kita, ciptaan Amija. Kevin tu menurut brother Syahrom adalah JS Kevin lah kan. Cuma masalahnya Inli Amija ni dia tak bagi tahu nama-nama line up tau. Jadi masa mula memang gua tak tahu siapa empunya badan ni semua kan. Selamatlah gua jumpa brother Syahrom, jadi dia bagi tahulah kan. Jadi kalau lu orang tahu, memang salah seorang line up dia adalah Azman Terlena lah. Dia bersama-sama dengan Anwar banyak mencipta susunan muzik untuk album ni lah. Okey, jadi tanpa buang masa, kita ulas lah pasal album ni. Tak ada copyright kan. Jadi kita cerita lebih detail lah dekat dia punya ulasan bertulis tu. Macam biasalah kat situ lebih senang gua nak fikir, nak type apa semua Macam ni dia nak kena spontan. Itu kelemahan dia. Okey, jadi biasalah kaset tahun 1992 mestilah jernih kan. Alright, jom kita ulas Amija Isu Istara.
Jualan album isu Istara dikabarkan terjual sekitar 20,000 unit dengan Amiza juga semakin aktif menerima undangan persembahan pentas di sana sini. Namun akibat hal ketirisan, maklumat jualan album yang tidak jelas membuatkan ahli-ahli Amiza tidak mahu meneruskan perjuangan mereka. Tanggapan yang menganggap semuanya umpama sia-sia membuatkan mereka berkeputusan untuk berpecah. Sekaligus menamatkan legasi sementara yang telah dibina mereka tamat secara tiba-tiba.